dance through the highways, and on we'll go. Ada dulu. Dah keluar. Lari ke bil? Lari tu bil ni kamu nak lari. Gitu ke? Mundur perlahan-lahan. Mana saya nak undur je duk? Sesa kat situ tu kita nak gerak. Dah biar aku suruh Aziz keluar. Aziz keluar Aziz. Aziz keluar Aziz. Keluar Aziz. Biar tinggal dia je. Ya. Agak kaki kiri. Dah. Pak Ai kah? Tak ada saja. Hai. Bukan Pak Al, Pak Al. Boleh keluar lah, tak tu. Bahagian dia tak patut. Tadi kita boleh geruk je. Padai lah dulu. Keluar secara perlahan-lahan. Sorry kat dalam. Duduk. Melangkap slow. Lagi. Slow. Farhan lah sekali ya. Mau panggil ular lagi pergi kat Pak An lah. Keluar. Apa suruh mai khusus? Elok-elok duk Putrajaya. Pak An tu biar dulu ni. Aku Pak An ni dia kena bagi extra sikit, bagi dia confident. Bagi ular tu menghadap Pak An lah. Usik tubuh dia lah. Okey. Farid keluar, Hakim keluar. Okey, Yazid keluar. Tak boleh gerak ke? Yazid undur perlahan. Yazid. Pelan-pelan. Yazid undur. Undur Yazid. Boleh. Undur. Kau solat ke apa tu? Yazid keluar Yazid. Keluar. Belah. Keluar. Mu tarik lagi belakang dia lagi lah. Belakang Pak An. Lagi. Steady juga Pak An. Tengah sini. Keren ni. Nabi dia pun ekor dia tu. Apaan? Keluar. Undur lah. Undur lah. Pelan-pelan. Slow dekat. Kaki ni dulu. Slow. Tak boleh gerak. Boleh slow. Bagi depan sikit. Undur. Geraklah kaki tu. Boleh. Ada gam kau. Gam. Kaki ni. Tak boleh. Boleh. Oh, dekatnya.
Dekat. Jauh tu. Tarik lah. Tarik lah. Tarik lah. Depan belakang. Panah. Nyanyi. Dia yang selamat awak sekarang ni ular ni tak nak attack. 3 ular tak nak attack. Kalau lepas awak attack celah-celah kaki. Celah-celah gini dia attack. Sap. Boleh tak ipa ambil kira orang. Tu congek dulu. Kocok dulu. Jadi aku meletak jawatan tugas aku bertani sebagai fotografer sementara. Selama-lamanya ni. Ha, ni memang jadi kerja aku dah ni. Sebab guys, hello guys. Hai. Subscribe ya guys. Right guys.